In 3, in 2, in 1. Let's go! Hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke Novex FM Menyinari Ramadanmu. Layan je. Mantap! Sesi Double Trouble on Air. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kembali kita di sesi Double Trouble on Air. Jadi, bersama kita Bushra, iaitu penolong program untuk Riadah Ramadan. Jadi, kita tanyalah sikit beberapa soalan je, Bushra. Jadi, untuk soalan pertama, apa program Riadah tahun ni kan? Ada kelainan sikit ke daripada tahun lepas ke sama je? Macam mana? Lain tahun ni lain sikit sebab kategori kita makin berkurang. Dulu kan kita ikut batch, sekarang kita ada 2 kategori je. Kategori low form dan kategori upper form. Okay. Kalau kategori lower form main apa? Kategori low form kita main dodgeball which consists form 1, form 2, form 3 lah dalam satu rumah tu. Kalau upper form? Upper form untuk lelaki main futsal, kalau untuk perempuan kita main boja. Okay. So, okay lah, untuk soalan kedua lah kan, kita dari Bushra. Bushra, sekarang ni perkembangan sikit, ada apa-apa ke? Ada tadi baru first game boja Emirate Form 5 dan Emirate Form 4. Tadi pun sekarang baru habis Ruby Form 5 dan Ruby Form 4. Tapi kalau untuk Emirate Form 5 lah mendahului dengan markah sebanyak 5 berlawan 1. Okay, tak apa. So, saya dah berjaya menghabiskan game ya. Jadi untuk yang akan bertanding nanti, good luck dan teruskan semangat. Okay lah, untuk soalan last untuk Bushra, apa harapan untuk Riadah tahun ni? Harapan saya untuk kita fun je lah main Riadah ni, walaupun game makin akan menghangatkan lagi orang kan. Tak ramai orang akan main, tapi saya harap tak adalah gaduh-gaduh konflik-konflik apa. Peace. Ya, kita kena stay aman dalam belakang percakapan bulan puasa ya. Okay, jadi itu sahaja untuk Bushra. Jadi teruskan menonton video Ramadan. Bye. Okay, so tadi Pekuprom dah. Kali ni kita ke Kuprom dah. Okay, jadi sebabkan kita tanya banyak dekat Pekuprom, kita tanya sikit dekat Kuprom kita. Okay, jadi Khalid, apakah perkembangan setakat ni untuk Liga Ramadan? So untuk Riadah Ramadan, yang lelaki kita orang buat futsal. Yang low form ada main dodgeball juga. Tapi dodgeball kita orang buat minggu depan sebab dodgeball kejap je. So untuk futsal ni semalam kita orang nak buat 4 game, tapi tak dapat buat sebab hujan yang sangat lebat. Jadi kita orang terpaksa start awal hari ni pukul 4 untuk habiskan 8 game. So perkembangan sekarang semua okey lah. Okay, so tadi Khalid kau main kan? Macam mana result kau tadi? Okey tak? Boleh lah, kita orang opening game tadi lawan Area Venus JN, kalah 2-0. Tak tahu sebab apa, tak panas kot. Tu second game tadi kita lawan Best Form 2 out reverse. Mudah je, laut 2-0 menang. Wah, tenang. Okay, jadi last sekali, apa harapan kau untuk Riadah Ramadan tahun ni? Rasa-rasa lah. Harapan macam mana? Maksudnya apa yang kau nak macam benda ni jalan lancar apa-apa? aku harap berjalan lancar, dapat habis dalam waktu yang ditetapkan. Dan harap Novex menang lah. Aku nak 1, 2, 3 Novex, tak nak ada Venus. Alamak. Okay, jadi itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Bye. Sesi Peel the Strawberry Skin. Hai, Assalamualaikum. Kembali kita di sesi Peel the Strawberry Skin. Okay, jadi hari ni kita akan baca beberapa curhat yang telah diletak dalam Google platform kita. Okay, yang pertama, siapa ni? Introvert tak ada nama. Kita nak dikenali orangnya. Okay, curhat dia macam bagi 2 kat sini ya. Yang pertama, jangan sakitkan hati orang lain, nak jaga hati sendiri. Okay, yang kedua, appreciate what you have because not everyone has what you have. Okay, Dia masih dua beza. bagi 2 lah, beza kan. Okay. Aku rasa tengah broken sangat sekarang sebab dia 2 benda dia cakap. Okay. Nanti aku kan. 3, 2, 1. Okay, untuk yang pasal jangan sakitkan hati orang lain, nak jaga hati sendiri. Betul? Sebab kadang bila kita rasa nak selesa diri kita kan, so kita macam kadang orang lain tersinggung ke apa. Betul? Sebab semua orang ada perasaan masing-masing, bukan kita je ada perasaan dalam dunia ni. Macam tu. Orang lain juga ada Hati sendiri. Ya. Betul. So janganlah sebab kita nak jaga hati kita dengan cara kita sakitkan hati orang lain. Itu tak good lah. Betul. Jangan selfish. Jangan selfish. Yang kedua, appreciate what you have because not everyone has what you have. Betul-betul
Macam lebih untuk bersyukur lah, bersyukur. Mungkin Ya, kat bersyukur. Apa yang kau ada, maybe bukan orang lain semua tak ada pun. Macam kepandaian kau ke, kau punya zawatan ke? betul lah. So mungkin ni bukan, ni macam simple thing je, tapi kadang-kadang kita buat ni jadi terasa macam Ya. tu. So kita kena jaga-jaga lah dengan apa-apa kita buat atau kita cakap. Okay. Next, curhat. Nama dia Yara. Yara. Okay, Yara. Okay, dia punya curhat dia. Janganlah malas dalam mengejar sesuatu. Apa contoh? Apa contoh? Mengejar sesuatu tu apa? Contohnya kita nak kejar khatam. Ya, kerja katam. Jangan malas. Biar usahanya besar macam impiannya macam tu. Yang tengah mengejar katam tu, gulak dan teruskan. Ya. Okay guys. Fighting. Fighting, semangat. Apa lagi contoh lain? Contohnya, paling basic paling kita memang nak kejar top batch. Betul. Top batch tu kalau malas tu memang tak jalan lah. Janganlah kita dream big je. Ya, kita kena do big. Do big. Big action. Big action. Dream big. Dream big. Dream big, big action. Ya. Okay. So semoga Yara ni terus kuatkan semangat. Fighting Yara. Okay, terima kasih Yara dan Encik Introvert. Terima kasih kerana menghantar, meluahkan curhat anda dalam Google platform kita. Semoga anda baik-baik saja. Ya. Okay. Dah. Jadi itu saja. Belum balik. Entry tu. Cakap balik. Sebab nanti nak cut. Itu saja. Okay, Itu saja Peel the Strawberry Skin untuk hari ini. Ya. Stay tune untuk segmen yang seterusnya. Bye. Sesi relate tak relate? Hai, Assalamualaikum. Selamat kembali ke sesi Relate tak Relate. Okey, jadi untuk statement pertama kita. Apa je Tuan Ma? Kata nak berbual dengan kawan, tapi Faham. Okey. 2, 2, 3. Relate. Apa yang relate? Kau relate tak Ismah? Kata nak berbual kawan tapi tapi tak jadi. Tapi tak jadi Itulah. lah. Macam tu lah. Kau relate Dia tak? kena plan last minute baru jadi sebenarnya. Oh ya ke? Macam tu Dia kena buat proposal. Ada tak seorang member tu kalau kau ajak dia bukber kan, dia macam susah tu nak ajak dia. Macam menteri lah dia tu. Oh, busy Ada. macam Just kan? busy. Ada. Kena buat surat minta parents dia baru boleh lepas. Dia kena ada approval parents dia dulu. Banyak je yang kawan macam tu kan? Maksudnya aku lah, aku tak boleh. Oh, Kau iya tak ke? boleh? Kenapa? Kau pernah bukber? Tak pernah, so tak boleh. Pernah ada orang ajak kau? Yelah, risau. Banyak kali. Yelah. Tapi tolak. Ha. Sebab tak boleh. So tak boleh. Tapi macam mana lah Miss Bah boleh selalu dapat Itulah, keinginan Miss Bah bukber boleh. dengan member? Bila keluar je mesti dia lah, muka dia lah, mesti sentiasa dia. Tahu pasal muka dia. Tak, kau pun sama je. Aku lah Kita yang baru sekali. Baru sekali. Sekali? Dia sebab kita lelaki. Dan ada perlepasan lebih Betul-betul. mudah. Mak aku dia tak bagi tau kakak aku keluar. Aku boleh. Sebenarnya Sebab Okey. tak tahu. Sebab boleh lah, tak tahu. Bahaya sebenarnya. bahaya. Bahaya. Kena pandai jaga diri. Ya, biasa lelaki yang pandai jaga diri lagi sikit lah. Janganlah begitu. Sama je. Dia tu pandai jaga diri. Okay, so untuk statement kedua kita. FYP bila bukan. Kalau buka TikTok tiba-tiba FYP penuh makanan. 1, 2, 3. Relate. Tak relate. Kenapa Miss Bah tak relate? Tak relate. TikTok kau banyak apa je? Sebab aku tak tengok TikTok. Huh? Tipu. Bulan Ramadan tak tengok TikTok, baca Quran. Masya Allah. Macam tu lah dia. Allahu Akbar. Ni statement baru ke? Nak cakap relate tak relate? Tak, memang tak relate. Sebab aku kalau tengok jumpa makanan aku skip, bosan. Aku main tengok AI je. Kata tak tengok TikTok. AI kita pun sekarang dah banyak makanan tau. Tak, sekarang kita ada kurma dengan onde. Ya, episod sebelum ni ingat tak? Kurma dengan onde-onde. Kurma kena tangkap dengan polis kan. Aku side onde-onde lah. honestly. Sama. Okay. Tapi Sebab aku tak suka kurma. Lepas tu kadang-kadang keluar video apa Onde ke kuih lopis? Onde-onde. Famous onde-onde. Kuih lopis kau mak dia. Mak dia. Kuih lopis mak dia. Oh dia ada mak Ada mak dia tangkap dia Episod baru. Oh. Ya, setelah. Jadi kenapa korang relate kalau bulan puasa je buka
FYP banyak makanan. Tak tahulah, tapi dia memang macam bila bulan puasa je dia macam tu. Bila waktu lain tak pernah keluar KA tu. Oh. Dalam Amin tu susah nak FYP. Tak, tu lah. Tiba-tiba masuk je. Ramadan first. Apa nama Cik Sayang Kitchen? Itu pun sama juga. Saya Dia sebab dia post bulan Ramadan je. Bulan Ramadan bukan Ramadan tak post. Dia post lain lah, tak post makanan. Aku rasa satu lagi faktor kan, sebab ada member yang selalu repost lah. Terus juga. Lepas tu send video, ya Allah. Contohnya aku lah. Geram sangat. Yang Ismail kaki tak follow. send video ni. Yes. Sedih lah. Setelah. Okay, jadi so itu saja untuk sesi relate tadi kita pada hari ni. Jadi, jumpa lagi. Bye. Bye. Salam. Sesi One Day One Nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali kita dalam sesi One Day One Nasihat dan anda bersama saya Amira. Jadi nasihat pada hari ini ialah ada hamba Allah ni tulis, don't ever look down on yourself as this is your first time living, and always remember that failure is the stepping stone for you in order to achieve success in your future. So, saya sangat agree in this statement sebab kita as manusia dalam setiap hari kita mesti akan ada buat silap. So, jadikanlah kesilapan yang kita buat tu sebagai pembangkit semangat kita untuk membuat lebih baik pada hari yang seterusnya. And nasihat saya, remember to always look things on the bright side. Sebab contohlah kalau Allah hantar ujian tu sangat berat buat kita, tapi kita kenalah sentiasa cari, maybe kita kena faham, maybe Allah hantar ujian tu hari ini supaya kita dapat elak buat maksiat ke, kita dapat elak buat benda buruk ke. Okay, jadi itu saja nasihat pada hari ini. Jumpa lagi di segmen seterusnya. Bye. Jangan sedih. Jangan lapar. Jangan lupa untuk dengar kami setiap hari tau. Layan je. Bye.